Nama saya Alhamdulillah sangat kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan nikmatnya Allah. Pada malam itu kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang oleh Allah Taala untuk kita dapat berkumpul, dapat melakukan salat Isya berjemaah. Dan seterusnya kita insya-Allah diberi kesempatan untuk melakukan salat tarawih untuk malam yang ke-18. Malam itu 8 ke 14 bulan. InsyaAllah besok kita akan berpuasa. Sebelum daripada sudah sekedar berkongsi malam tu juga, malam tadi lah, merupakan satu peristiwa agung yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu turunnya Al-Quran, Al-Nuzul Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan padanya di Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, bagi sekalian manusia. Sama ada beriman, si beriman, Al-Quran ialah sebagai panduan, sebagai rujukan di dalam segenap kehidupan kita. Bukan sekadar beribadat, semua aspek kehidupan kita, sama ibadat, munakahat, dalam hal perkahwinan, perceraian, al-harta pusaka, muamalat lagi dalam perniagaan, di mana yang haram, mana yang halal, jual beli halal, tapi berlaku riba ada haram, rasuah ada haram, apa lagi berkaitan dengan jenayah bersama dua, mana semua terkandung di dalam Al-Quran dan semua aspek kehidupan kita. Dan juga Allah Subhanahu firman lagi, dan menjadi keterangan wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi keterangan yang menjadikan menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara hak benar yang batil. Maka Al-Quran ialah sebagai panduan kita, sebagai rujukan kita untuk membezakan mana yang betul, mana yang halal, mana yang haram. Dan Allah juga berfirman lagi, kitabun anzalnahu ilaikal mubarakun yadabbaru ayati yadakkaru ulul albab. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umatmu wahai Muhammad, kitab yang banyak faedahnya, manfaatnya untuk orang yang berakal sempurna, beringat, mengambil iktibar. Maka Allah firman lagi, mana Al-Quran itu kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai banyak pengajaran ataupun faedah daripada kita. Sama ada kita membaca, mengiktibar daripada Al-Quran tadi. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sekadar nak menyambut nuzul Quran semata-mata, tetapi perlulah kita mengambil iktibar daripada pertamanya tuan adalah kita berusaha untuk membaca Al-Quran. Macam ni kita nak ambil pengajaran daripada Al-Quran, mau kita si baca, mau kita si mendengar ayat Quran, apakah kita memahami tak? Mana paling kurang pun kita baca Al-Quran setiap hari. Sebagai mau kita si faham pun, baca juga dapat pahala. Walaupun kita memahami isi kandungannya, kena baca, wajib kita baca dan setiap hari. Sebab itulah kekuatan kita umat Islam bukan daripada kekuatan fizikal, tetapi ruh kita kena kuat, rohani kita kena kuat. Lebih-lebih lagi dengan zaman kita itu, dengan macam-macam cabaran dan ujiannya. Kena baca dengan Al-Quran inilah merupakan kekuatan yang Allah beri kepada kita. Yang kedua, perbanyaklah kita salat. Dan ketiga, tuan-tuan ada berpuasa inilah. Sebab ia berlakunya peperangan Islam, hampir semua peperangan Islam berlaku pada bulan Ramadan. Sikit-sikit fikiran kita, kita contoh kita puasa terkabir. Kita terkabir puasa nak, puasa, lapar, haus. Tapi pernah berlaku di negara itu pun, berlaku di Iran pun sama pekan Ramadan, orang kafir nak menentang Islam. Dia tahu segi menteri sidaknya orang Islam lemah, tapi sebenarnya orang berpuasa Islam berpuasa merupakan kuat. Dan hampir semua cuma satu je peperangan Islam, perang Uhud yang kalah. Itu pun ada kesilapan yang besar tentera Islam kerana tamak dengan harta dunia.
tamak dengan harta yang ditipu helakan oleh kafir Quraisy. Orang lain semua menang Islam. Meski kita langgar sikit bilangan umat Islam jauh berbeza, berpuluh kali ganda beza. Jadi ketenteraan, jadi peralatan pun kita jauh kalah. Orang kafir kita menang, kekuatan menang, segi peralatan pun menang. Tapi ingat tuan-tuan dan puan-puan, kekuatan kita bukan segi fizikal kita, kekuatan umat Islam bukan segi kecekapan peralatan peperangan, tapi kekuatan umat Islam ada pada roh. Pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tentera Islam, tentera orang Islam bukan segi material semata-mata, tetapi tentera Islam di seluruh dunia itu ada. Di laut tuan-tuan, tentera Islam laut apa? Berlakunya tsunami, tentera Islam. Berlakunya ni ombak yang besar, tentera Islam. Di darat tuan-tuan, berlakunya gempa bumi, itu juga ada tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Berlaku juga di langit tuan-tuan, apa tentera langit? Ibu Taufat, itu tentera, itu lebih kuat lagi. Maha kuasa Allah Subhanahu. Itulah tuan-tuan perlu kita umat Islam. Kekuatan kita umat Islam, doa kita. Senjata umat Islam, doa. Bayangkan tuan, perlu lebih sikit Ramadan tu sama-sama kita memperbanyakkan berdoa, juga membaca Al-Quran. Kerana Rasulullah SAW di bulan Ramadan banyak masa diberi dengan membaca Al-Quran. Maka contoh Imam Syafi'i kita maklum 60 kali khatam Al-Quran sepanjang Ramadan. Makna sehari, siang sekali, malam sekali tuan-tuan. Mana sepanjang kehidupannya ada seorang muslimat tuan-tuan, dia Arab. Dalam 4 jam ke 3 jam dia khatam Al-Quran. Bukan 4 hari, bukan 4 bulan, 4 jam boleh khatam Al-Quran Allah tuan-tuan. Mana masa ni tuan? Dia dah hafal dah ya? Mana masa ni? Masa yang setiap hari dia khatam Quran 4 jam boleh khatam Quran baca. Mana Quran bagi dah dalam di pipinya, di mulutnya dah. Allah tuan-tuan Yang berlaku juga di Indonesia, umur budak lagi tuan-tuan. Apabila di tasmid lah, diuji tuan-tuan, sini 7 tepuk, atas libas semua, untuk belakang depan ni tahu semua tuan. Allah bagi kelebihan tuan orang yang baca Al-Quran tu, otaknya cerdas. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila yang tuan Al-Quran perlu kita memahami ayat. Itu zaman tu senang mudah, zaman kini itu ada teknologi dah. Mana Al-Quran dijaga tuan-tuan. Walaupun sekali mana pun orang nak mengubah terjemahan, Allah pasti jaga juga tuan-tuan. Maka kita si memahami bahasa Arab ni, buka terjemahan, banyaklah terjemahan. Masa itu orang macam-macam warna dah terjemahan Al-Quran. Nak bagi para manusia, warna merah, warna biru maksudnya. Ada libah lagi, ada tahqiq lagi. Cuma kita si mau nak membaca, memahami Al-Quran. Yang ketiga tuan-tuan, sikit lagi boleh tadi nak tazkirah 50 minit, tarawih 2 minit, mesti jadi. Fungsi sebenarnya boleh. Yang ketiga tuan-tuan, kita tadi kita terdapur. Yang ketiga adalah kita beramal dengan Al-Quran. Kena beramal tuan-tuan dengan Al-Quran, bukan ikut adat kita. Semua yang dah, benda yang haram jelas tuan-tuan, yang halal pun jelas. Maka kita tuan, moga-moga dalam kehidupan kita dengan berkat Ramadan tu, kita sama-sama dah berusaha mempraktikkan kehidupan kita dengan Al-Quran. Sebab ya Rasulullah SAW apabila ditanya oleh sahabat, tanya kepada Sayyidina Aisyah, ya Sayyidina Aisyah, macam ni akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah kata, akhlak Rasulullah ada Al-Quran. Al-Quran mana semua di dalam kehidupan kita seharian itu ada terkandung dalam Al-Quran semua. Cuma kita ada sedang masa si mau untuk memikir ataupun membuka Al-Quran untuk kita terdapur juga beramal dengan Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukup setakat tu. InsyaAllah kita jumpa minggu depan lagi, kita akhir insyaAllah. Mungkin kita di beberapa hari lagi, minggu depan dah masuk yang ke-10 yang terakhir Ramadan insyaAllah. Bersama kita berdoa, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita lagi untuk terus beramal dan beramal di Ramadan tu. Semoga segala amal kita yang sebelum-sebelum itu Allah terima, puasa kita diterima oleh Allah.
sembahyang kita terima oleh Allah Ta'ala, sedekah kita dan juga zakat kita, dan seterusnya kita baca Quran, bukan bermusim, bukan kita tidak hamba kepada Ramadan, akan tapi kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita menjadi hamba kepada Ramadan, habis Ramadan habis, dekat tinggal berapa sab lagi, sesab lagi sembahyang. Kalau dia itu hamba kepada Ramadan, apabila kita hamba kepada Allah Ta'ala, ada kasih dalam Ramadan, tetap datang ke masjid. Dan kata perempuan, biarlah Ramadan sebagai bulan terbiak mengajar diri kita supaya cinta kepada masjid, cinta kepada solat, cinta kepada zakat, cinta kepada sedekah, cinta kepada Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.